Alhamdulillah. Oh dia. Apa nak dikata? Tu. Oh dia. أشهد أن محمدًا رسول الله. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten senja-senja maghrib ni. Untuk makluman tuan-tuan, sekarang saya berada di Pokok Sena Kepala Batas Pulau Pinang. Di mana? Di rumah Atuk. Sekarang saya dah sampai di rumah Atuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Atuk rindu semua orang. Hari ni hari raya haji, hari raya kurban. Awang telah balik Bandilai untuk bersama-sama di Kepala Batas Seberang ni untuk kita merayakan hari raya Aidilfitri sini, adik-adik Adha. Kemudian kita ada buat kurban. Okey. Pagi tadi Atuk dah sembelih kambing. Tapi dah hari ni malam lain pula. Barbecue. Atuk kalau balik ke sini agak sibuk jugalah. Macam-macam acara cuci kawasan ni, hantar bekalan ayam Rhode Island kepada sahabat-sahabat semua. Tak sempat nak buat apa. Cuma Atuk kongsi sikit sebab awang ada kat sini. Ni depan ni Atuk nak buat tempat tanam pokok sayur-sayuran. Ini pintu gerbang. Tuan-tuan kalau mari masuk pintu gerbang. Ini minum-minum sembang-sembang. Sebelah ni ada pokok manggis. Ni pokok manggis. Tengok. Oh best. Pokok manggis. Kalau kat nilai tu kecil je lah. Ni dah besar. Kita malam ni kita nak buat barbecue kat sini. Okey, mai. Ini stok. Tuan-tuan tengok, ini stok anak-anak tu umur 2 bulan dan 3 bulan. Kat balik utara ni Atuk cuma supply umur 2 bulan dan 3 bulan. Itu yang banyak. Sini angsa Tony dan juga Tony yang kawan dia. Ini dua spesies yang berbeza tapi kawan baik. Tony dan Indra Nedak. Sini pada rumah burung kat no. Ni. Semua putih. Rumah putih. Putih sedang jaga anak dia 2 ekor. Anak 2 ekor sini. Ini pun ada rumah lagi untuk ayam serama. Oh, yang serama. Oh, ni yang serama dalam ni. Yang serama dekat bawah ni. Tengok tu. Oh, dia. Atas ni sahabat-sahabat putih. Sahabat-sahabat putih. Atas ni. Okey. Ini display sini. Ini ke ikon sini. Ini Atuk punya. Tak apa. Ni reban ni nak roboh dah. Nanti kita ganti reban tape D. Itulah. Buat dah banyak reban. Hantar sampai Johor, Perlis semua. Kat Atuk ni kat sini tak ada. Nanti sini satu. Awang duk settle lah reban order sana dulu. Nanti kita akan sampai kat sini juga. InsyaAllah. Okay. Jadi malam ni kita buat barbecue. Kita ada pasang tempat rehat. Boleh sembang-sembang adik-beradik sempena hari raya Adha ni. Ginilah. Kita rumah Atuk. Sebelah sini. Belah sana private garden. Ini bonsai tu ni. Ni bonsai apa ni? Ini Taiwan punya. Taiwan bonsai. Taiwan punya. Taiwan punya. Ni berapa tahun umur dia agak? Oh, ini dah 15 tahun dah ni. Oh, 15 tahun dah no. 15 tahun. Ada kat depan sana besar lagi. Selain daripada bonsai, satu benda lagi jangan lupa. Ini sahabat Atuk di sana, Atuk bawa balik. Duduk. Kerulut bawah pokok manggis. Lepas ni madu manggis ya. Okey. Sini bila dia bertambah panjang ni. Kat sini dia panjang kat sini. Maknanya di sini raisin dia banyak. Atuk pun tak tahu dia cari kat mana. Tapi nampak gaya macam dia seronok kat sini. Ni panjang.
Kodok panjang ni saja. Dah panjang. Dalam masa yang singkat. Maknanya dia dah dapat adaptasi dengan tempat ni. Baik. Ni pokok manggis. Oh, banyak pokok manggis noh. Buah baru habis saja. Tuan, sekarang ni api pun dah buat. InsyaAllah sebelum tu kita tengok dulu video kita kata aktiviti pada waktu siang Atuk buat apa di Atuk Farm Kepala Batah. Ya. Tu Atuk dah balik dah sekok. Alhamdulillah. Mai. Kita Okey, Atuk nak ready ni, nak sembelih untuk anak cucu nak tengok. Tu tengok anak cucu tu. Ramai. Kali tu tengok anak cucu tu. Ramai. Tu dia depa nak tengok sembelih kambing. Tunggu Ustaz. Ada pada tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz, ada orang nak mai tengok. Ya, Atuk dah ready dah. Di pagi hari raya Alam Mulia ni, kita nak sembelih seekor kambing. Okey. Sebelum tunggu ada anak cucu seorang dua lagi nak datang, Atuk tunjuk dulu pisau-pisau dia. Pisau ni untuk nak takek dia punya tulang-tulang nanti. Ni. Ini orang hadiah kat Atuk, dia tulis Atuk Farm. Dia tulis pisau daripada besut. Okey. Pisau ni untuk nak sembelih. Ini daripada Brazil. Ni pisau ni. Mondial. Untuk sembelih. Okey. Pisau ni untuk lapah. Ni. Lapah dia. Dan pisau ni untuk lapah juga. Daripada luar negeri juga, tapi dia ni khas untuk yang dekat dengan tulang-tulang. Itu dia macam dia kan. Macam tulang lain. Tulang. Lapar lain. Ni nak sembelih. Dan ini untuk nak takek dia punya tulang-tulang dia. Yang ini tempat asah dia. Kalau tuan-tuan pergi tengok orang yang jual daging, dia guna ini tempat asah dia. Kalau kat Australia tu dia gantung ni terus. Nanti sudah masa tengah buat tu, dia boleh asah itu. Okey. Tengok, tunjuk anak cucu semua. Ni bagi semua nak tengok. Dia kita akan tengok. Ajarkan satu ilmu baru. Okey. Marilah. Seorang penjang dia kesian kat dia lama ni. Tak sampai lagi. Okey. Boleh. Boleh ah? Boleh. Okey. Kita dah. Wai. Wai, duduk depan. Kena tolong orang mana. TikTok tak ambil. Lepas ya. Okey tuan-tuan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang kuat Bismillah. Pisau kena tajam lah. Sekali tarik kan. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita boleh buat sup, kita makan. Dalam masa 2 jam. Ini kita lapah pula. Sup basuh ni dulu. Okey. Dah. Okey. Okey. Ini kemas lagi. Ikat ni kita tarik. Okey. Angkat ni. Bukan nak ambil dulu je, nak ambil dalam je. Ya, lapah dia. Okey. Pajaklah kan, kita 3 tahun sekali kan. Siapa-siapa nak cuba? Pakaian dulu elok sangat.
Tak apa. Tapi ni tak darah dah. Pelan-pelan buat kan. Buat macam ni. Sini lama. Saya pegang. Ambil mengasah dia yang batu. Senang je nak buka buka bisnes. Obek. Okey, sekarang ni dah sembelih, dah lapah semua. Dah rapat dah ni. Habis satu macam besar je. Kan ni. Okey, ni kira mengikat lem dah ni. Okey. Jadi semua dia orang ni sedang pangku tu. Potong-potong nak buat sup. Dia buat sup. Okey. Okey, jom sikit-sikit lama-lama. Okeylah. Okey tuan-tuan. Semua dah lapah, dah potong semua dah sekarang. Ni anak-anak semua sedang duk cuci dia. Okey, sementara tu Atuk nak tumis dia. Okey, minyak dah panas. Okey, tumis dia. Allah, minyak dah lagi tepi meh. Dah masuk 4 serangkai ni. Dah panas dah. Okey tu masak-masak. Sekarang tu nak masukkan apa yang Atuk blend ni. Kita akan buat sup. Kita basuh sikitlah. Nampak? Okey. Ni. Tuan dekat sikit. Tengok ni. Kita buat sup ni. Kita masak ni dulu. Sini ada bawang putih, bawang merah, tu halia semua dah ni. Lepas tu, ini kakak sup. Kalau kat kepala batas orang perang ni kita boleh beli RM5. RM5 untuk seekor anak kambing, cantik lah. Kita ada masukkan air panas, kacau-kacau. Setelah ni masak sikit, kita masukkan sekali. Itu tempat tengok. Bawang-bawang tadi yang dah di blend apa semua tu, dah nampak dia kat kering. Okay, sekarang kita masukkan rempah. Rempah ni Atuk dah bancuh ni air panas. Rempah ni. Okay. Rempah sup. Rempah sup Penang mari punya. Okey. Ibu air panas sikit. Tunjuk tarik ayak turun gitu. Ini dah cara cuci perut. Elok sangat tu. Buat muda-muda cuci perut tu. Tu. Cantik. Adam tengok sini. Tu Adam kita daripada Seri Kembangan. Mana rumah? Puchong. Tu dia. Adam dia Puchong balik ke Seberang Perai, Pulau Pinang. Adam ni, Adam dia Puchong. Tengok. Tu. Cuci perut. Di Puchong pernah buat benda ni. Tak pernah Okey, mai rumah Atuk boleh buat. Sekarang dah naik minyak pula dah. Pecah minyak. Saya nak kena tabuh daging kambing. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia. Lagi sup. Dia. Ini. Dia ni. Garam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Garam dah. Kuat dah. Kacau sekali, 2 kali jadi dah. Dulu anak PE gajin masak kaki tu. Kaki lembu ada 4. Alhamdulillah. Dia. Apa nak dikata? Tu. Dia. Sup kambing. Tak cukup, tambah lagi, Mas. Boleh sendiri. Okey, ni dia sup. Mai sup kambing. Tu dia. Tadi masa kami hidup, boleh kan? Cedok. Cedok.
Habis kita tambah lagi. Habis tambah lagi. Duduk. Bila pula aku. Oh dia buah Bila pula aku. Dia punya rib ke apa semua dah. Bila pula aku. Lidah apa dah kau nak? Okey, cantik. Tu dia tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Banyaklah yang main makan kat sini. Dah Atuk pun dah makan dah. Aduh semua pakai main kena sup kambing. Kambing freshnya. 3 jam ni dia hidup lagi. Alah ni tak ada dah. Kita semua duduk dalam perut. Okey, Atuk harap semua dah dapat satu manfaat daripada video ni. Okey. Baik, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.